semua, hari ni kami ada berada di Pitin Zoo. Jom masuk. Ada pelbagai jenis haiwan. Ada ular. Pakap yang berasal dari Australia. Tengok kata ni, besarnya. Kita bagi dia kibbles ataupun kata pellet lah. Pellet tu yang kita dah buat sekali dengan sayur-sayuran dan campuran lah. Dengan rumput boleh makan juga. Kita bagi macam tumbuhan juga, carrot dia boleh makan. Macam tu lah. Boleh. Wah, ada sugar glider lah. Comelnya dia. Inilah tikus kangaroo. Tengoklah kaki dia macam kangaroo. Nama saintifik ular ni dan dia diet. Lepas tu dia berasal pada mana? Okey, nama dia repeat python. Kalau dalam bahasa Melayu adalah ular sawo batik lah. Okey, dia berasal daripada Asia Tenggara. Okey, apa yang diet kita orang bagi adalah arnab. Okey, kita akan bagi setiap 10 hari sekali kita akan bagi arnab.